Hai, hari ni saya nak demo untuk speaker Blackline yang terbaru lah aktif. Inilah kotak plastik. Dia punya watt lah 1200. Okay. So ni 1200, 1200. Okay. So ini bahagian depan. Ini bahagian tepi. Ini bahagian tepi untuk 10 inci. Ini 12. Ini 15 inci. Okay. So untuk bahagian belakang pula macam ni. Ini 15. Ini 12. Ini 10. Okey. Daripada saiz kecil sampai saiz besar, belakang ni semua sama. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk contoh yang dekat lah. Okey, inilah bahagian belakang. Okey, korang boleh nampak sekarang dia ada satu skrin. Lepas tu dah ada master volume. Okey, lepas tu dia ada USB port. And then yang kelebihan dekat sini dia ada Bluetooth. So korang boleh connect Bluetooth lah. Okay. So sini ada dua channel lah, channel 1, channel 2. So ni dia punya input lah, ataupun RCA lah. XLR, mono, RCA. Dia masuk RCA kat sini lah. So untuk channel 2 korang boleh pilih. Kalau korang nak masuk mic direct, korang boleh tekan lah salah satu sini. So dah ada mix out. Okay, ni mix out dengan ada satu kipas kat belakang kalau dia panas. Okay.